Hi guys, welcome back to Balkis Anis channel. Setelah sekian lama saya tak vlog, so hari ni saya decide untuk saya vlog. Sebab saya ada sebab kenapa jumpa aku. Saya ada sebab kenapa saya tak vlog. Kamera saya rosak. Dan phone saya storage dia tak banyak. So itulah sebab saya tak vlog. So hari ni saya rindu nak vlog, tapi saya still lagi tak ada saya punya kamera. Dah 2 bulan lebih kamera bagi tak siap lagi. Bagi dah tanya apa semua. Dia cakap belum siap apa semua lagi. So hari ni jomlah ikuti hari saya. Saya nak kemas bilik, nak masak. Tu je lah. So let's go. Saya dah buat kopi, dah minum kopi dah. Jom. Jadi kita angkat dulu. Kenapa ada orang pula? Ada orang pula. Nak bercakap kan malu. Bagi sebiasanya akan basuh baju hari Sabtu. Memang hari Sabtu adalah hari cleaning, hari laundry bagi. So hari Ahad, saya dapat rehat dah sekejap. Okay, so orang rehat dulu hari Sabtu kan. Hari Ahad baru buat itu. Saya tak, saya akan kemas dulu. Hari Ahad tu baru saya rehat. Dah settle. Korang nampak tak? Banyak. Lagi nak unboxing. Saya nak tunjuk kat korang. Tapi belum sampai masanya. So bagi nak tukar cadar, nak basuh. Minggu lepas bagi dah tukar hari ni. Biasa hari minggu tukar lagi. Saya nak hidup dalam keadaan yang bersih. Mungkin tak tahu. Nak tukar cadar, nak tukar selimut, baru. My room. By the way guys, I nak tunjuk dekat korang sesuatu. Tada! Bilik saya dah ada TV and lampu baru. Okay.
Okay, TV dan lampu tu Balqis dapat cabutan bertuah masa sambutan Hari Guru bulan 12 hari tu. Saya terkejut sebab Balqis ni bukan seorang yang bertuah. So, Balqis tak rasa punya macam tu adalah tuah Balqis hari tu. Kira saya terkemas bilik tadi. So, lepas tu Balqis rest. Sekarang saya nak makan dessert yang adik saya bawa balik semalam. Dia tiramisu sedap. Apa bunyi tu? Dia bawa balik semalam. Tiramisu ni sedap. Cantik gila. Saya sukalah dia kerja tempat ni. Dia macam selalu kalau mungkin ada meeting ke apa, dia memang bawa balik. Relax. Kita makan. Yang ni Balqis dah rasa semalam. Yang ni Balqis belum rasa. Yang ni Balqis belum. Macam limau. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. So next saya nak makan ni. Saya tak tahu ni apa. Mungkin bomboloni. Tapi nampak ni sampai ke bawah tu. Tapi kita tak tahu. Nampak macam mana. Kita cuba kita rasa. Ni kira coklat ataupun tiramisu. Tiramisu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak gila. Kat dalam tu memang betul-betul feeling. Sedap. Tak sangka dia sesedapnya. Mungkin rasa bukan coklat, tiramisu. Mungkin rasa kopi-kopi sebab dia rasa kopi-kopi sikit. Last, saya nak makan ni. Yang ni memang sedap semalam. Blueberry cheese. Tapi dia punya tiramisu semalam lagi sedap sebab kita makan. Dia sampai bawah tu kena ambil. Tapi tak sampai. Jam dia tu tak terlalu manis. Blueberry jam dia tak terlalu manis, sedap. Laptop ah.
bunyi last sebab manis lah pula. Dah rasa manis lah. Banyak sangat saya makan. Memang sedap. Memang sedap doh. Manis tapi sedap. So, jom kita pergi minum air kosong.